Tak, adik ada pinggan dia. Besarnya. Terima Mak kasih. semi. Ya, ambil lah. Lagi lah. Adik nak ni. Wah, tempat duduk. Ada tempat basuh tangan kat luar. Wih, Ya. slipper. Ni. Tempat mandi. Wow. Ni. Duduk. Okay. Wow. Betul-betul kat dalam hutan tau. Ni dekat hutan. Dia orang bela rusa ni, moose ni. Masuk-masuk tadi memang tak ada orang, tak ada kereta, tak ada apa because hutan. So saya takut lah, tapi my husband cakap tak apa, boleh je. So ni memang bunyi cengkerik. Memang bunyi hutan lah, bunyi hutan. Memang tak dengar apa-apa, bunyi hutan. Jinak ni, dia ada nama. Dia berhati je macam dia tengok orang kan. Tengok, memang tak ada apa-apa. Dia orang tak tahu cakap bahasa kita. So, dia orang cakap Thai, kita kena guna Google Translate lah. Macam mana? Ada sikit. Apa sikit? Orang datang. Dia sebenarnya dalam hutan ni ada 40 ekor. Tapi yang duduk kat depan ni ada 4 ekor je. Hi guys. Hi guys, kita dah sampai. Kita nak cross pergi Lanta Island. Okay. Kat JT ni kita akan cross dengan kereta. Tak ada orang. Nobody. Sebab tadi baru je ada orang gerak. So you kena beli tiket dulu. Tiket dia 130 baht je kereta dengan family members. So ada ferry. Okay, kita akan naik tu. Kita akan naik yang kereta yang dekat yang warna green tu. Tu yang tu dia baru nak gerak. Ui, cantik lah view. Okay. Video. Ya. Ya, kita masuk. Kita masukkan ke dalam tak lah. Ya ni janganlah overthinking. Tu. Ya, tengah tengok view ni. Of course lah, I'm holding my baby. Ya. Oh, dia macam jalan kat dalam ni. Oh, okay. Jalan. Mama naik. Kita naik ferry with our car. Macam-macam dia tu. Ya. Dah. Ada pool pendek kat sini, Mama. Ada pun pendek. Oh. Kita ada the most beautiful sunset in Thailand. Memang lawa gila, serius. Serius, mahal lah benda ni. Okay, banyak gila orang tengah tunggu nak betul tengok sunset. Tapi apa tu, kebanyakannya semua, bukan kebanyakannya, semua Mak Saleh. Sekarang dekat Thailand sekolah macam biasa. So macam memang tak ada orang Thailand. Tapi dia punya air sedikit ganas lah. Kalau tak reti berenang, tak boleh nak mandi. Diorang ni memang mandi je. Raining here. Masih tak ada langsung. Yeah, it's raining in Koh Lanta. So we have high tide at the moment.
anjing tu guard. Dia jaga kat sini. Last morning stroll in Koh Lanta. We definitely gonna miss this place. Kita orang akan balik ke Hat Ngai today. Dekat setengah dia tengah datang. Dekat je. Gambar Tok Umar.